Kadang-kadang ada orang cakap kenapa tak boleh, kata boleh nak tolong Melayu, betul. Saya tolong Melayu yang saya boleh tolong lah. Tolong. Faham. Kalau kadang-kadang kita kena minta tolong kat Tuhan dulu kata. Aku cuba jadi sebaik yang mungkin lah. Jadi jangan try aku punya limit lah. Aku takut nanti lain. Aku try tu jadi nice guy lah. Tapi kena ingat aku Setiap manusia dia ada punya level kesabaran. kesabaran dia. Jangan push benda tu. Jangan push je. Kalau kau banyak-banyak try boleh, tapi takut kau tak terlayan lah nanti. Aku malas. Sebab kalau aku bagi, sebab aku takkan marah orang apa. Cuma aku bagi realiti. Takut kau bila kau dengar nanti kau rasa macam sedih pula ni. Okey, faham. Sebab aku tak nak buat orang rasa bersalah. Sebab aku punya agensi membantu orang yang susah nak buat, bukan tak boleh nak buat. Okey. Kalau dia ada kelayakan nak beli rumah pun, why not? Dia dapat, sebab ramai orang tak tahu pasal cashback property kan. Betul. Okey, yang ni kita masuk satu-satu lah. So aku pernah deal dengan agent. So antara few things yang bermain dalam fikiran aku ketika aku nak beli rumah lah. So ada satu case ni, kita nak pergi review rumah. Betul. So dia tak cerita yang sebenarnya bila pergi review rumah ni kita kena bayar kat dia.